Pengalaman yang pertama saya nak ketengahkan ini datang daripada Nadira. Berkongsi satu peristiwa yang berlaku ketika beliau menghadiri kem sekolah. Kem ini diadakan di Serimbun Scout Camp yang ini terjadi pada tahun 2010. Tahun 2010 saya menghadiri kem sekolah di Serimbun Scout Camp. Ini adalah kem bina semangat lah. Dan dipendekkan cerita, kami ini antara satu malam kita ada dipanggil solo night. Solo night ni para peserta dikendaki untuk tidur di dalam sebuah kemah yang kita buat sendiri. Dan dalam kemah ni tidak ada lain orang kecuali kita sahaja yang ada dalam kemah pada solo night. Dan antara satu kemah dan kemah yang lain ni jaraknya lebih kurang dalam 20 meter. Jadi satu kemah ni kemudian 20 meter baru satu kemah lagi yang lain. Jadi ini untuk menguji kekuatan kita katanya pada waktu malam lah. Jadi pendengar Ria 897, saya solo night yang pertama, malam yang pertama, saya mendirikan kemah saya sekitar pukul 6 petang. Selepas kita dirikan kemah kita ni akan diperiksa oleh para instruktor. Kemudian kalau dah pas, kita akan diberi waktu untuk masuk ke dalam dan terus bersiap sedia untuk jamuan makan malam. Ya, jadi pukul 6 peserta yang mengharungi solo night pertama ni pada malam pertama harus mendirikan mula operasi membuat kemah. Dan kalau kemah kita tak jadi, tak betul, cara salah, kita kena buat balik sampai kemah kita jadi dengan sempurna. Jadi saya dah pun lulus, dapat kelulusan katanya Nadira daripada instruktor. Saya pun kembali ke dormitory saya untuk buat persiapan lah untuk menjamu selera. Kita ada masa untuk mandi, dia berikan masa untuk kita mandi, bersihkan diri. Sebab awal tadi pagi itu dah mula dengan aktiviti lasak dan juga permainan-permainan outdoor yang kita lakukan. Saya pun mengambil tuala nak mandi. Tak semua orang mandi. Ada yang nak mandi bila nak tidur waktu malam, ada yang nak mandi macam saya lah. Sebab selepas jamuan makan malam, kita ada satu motivational talk yang dilakukan oleh seorang ahli pakar motivasi yang akan datang ke camp ini untuk bercakap dengan kita. Selepas camp motivasi itu ataupun motivation talk tu, saya dan juga beberapa orang rakan akan pergi ke solo night. Jadi tak ada waktu untuk mandi. Jadi selepas saya dah habis, dah dapat kelulusan, kemah saya dah cantik, barulah saya pergi ke dormitory saya untuk ambil toiletries dan pergi ke tandas untuk mandi. Kesi bayangkan, waktu saya mandi ni dah nak dekat waktu maghrib, Kesi. Ya, waktu mandi. Jamuan makan malam 7.45, by 7.45 semua harus berkumpul dekat mess hall. Di Serimbun Scout Camp ini ada mess hall, semua kena berkumpul kat sana. Pukul 8 baru kita akan mula makan. Dan selepas makan 8.45 kena berkumpul untuk motivational talk. Dan kemudian pukul 9 akan mulanya motivational talk, dan sampailah sejam, 9 sampai pukul 10 malam. 10 malam lights off, maknanya semua akan masuk tidur. Yang solo night akan pergi ke kemah masing-masing. Saya pula mandi nak dekat waktu maghrib, Casey. Yang saya tak tahu, yang lain semua tak mandi, saya seorang saja yang mandi. Dengan semangat saya pergi ke dormitory saya, ambil toiletries, saya jalan dengan harapan mesti adalah kawan-kawan yang lain akan mandi. Saya pun masuk dalam tandas, saya pun mulalah bersihkan diri, tengah sabun. Tiba-tiba pendengar Ria 897, ini yang dikatakan berlaku pada malam itu. Bila saya membaca kisah pengalaman amat menyeramkan, dan ini yang terjadi. Tiba-tiba bila tengah mandi pada dalam tandas ni, saya tengah mandi, dan apa yang berlaku katanya Nadira, saya pun tutup air sebab nak sabun badan. Tengah sabun badan, tengah gini lap-lap tiba-tiba tandas sebelah bunyi orang buka paip hujan. Dekat tandas sebelah ni ada orang pun mandi. Jadi saya pun teruja nak tahulah siapa dekat sebelah. Who's next door? Hello?
Nadira here, Nadira. Saya kata pada orang kat sebelah ni yang tengah bunyi air tengah mandi. Mungkin tak dengar agaknya. Saya pun ketuk cubicle. Dung 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 dung. Hello. Siapa kat sebelah ni? Nadira ni. Siapa tu? Casey, sumpah Casey, saya dengar dia cakap Siti. Oh, Siti. Saya memang ada seorang kawan dekat camp ni, namanya memang kita panggil dia Siti. Oh, Siti, okey. Saya pun mandi, tengah bersihkan badan, dah habis sabun, dah bersihkan diri, saya pun matikan paip air. Tapi tanda sebelah masih lagi bunyi air. Air paip hujan tengah mencurah-curah turun. Siti sedang mandi. Saya pun cakap pada Siti, Siti, kau lagi lama ke sekejap? Aku dah nak masuk ni. Dah nak dekat dinner, nanti lambat kena marah pula. Aku jalan dulu Siti menyaut. Okey, thanks. Saya pun jalan keluar sampai dekat pintu dormitory. Saya nampak Siti sedang dalam perjalanan nak pergi ke mess hall untuk jamuan makan malam dekat camp. Bila saya ternampak Siti, saya terpinga-pinga. Yang dekat dalam tandas tadi Siti tengah mandi apa. Saya terus panggil, saya kata, Siti. Siti toleh ke belakang. Kemudian saya angkat tangan, Siti pun angkat tangan. Saya kemudian kata, tak apa, jalan. Siti pun berlalu pergi. Pendengar dia, siapa yang ada dekat dalam tandas di cubicle dekat sebelah? Oleh kerana dah lambat, saya masuk dalam. Saya dengan segera katanya masuk ke dalam dormitory saya ni dan salin pakaian dan terus pergi ke mess hall untuk menjamu selera. Gangguan mula berlaku bila saya mulakan solo night. Kan saya katakan pukul 10 malam lights off. Yang tak ada solo night masuk dalam dormitory untuk tidur. Yang ada solo night kena pergi dekat khemah masing-masing. Saya pergi dekat khemah saya. Kita memang tidak dibenarkan buka lampu suluh. Lampu suluh boleh bawa tapi tak boleh buka kecuali ada kecemasan, katanya Nadira. Bawa Kisi, bawa dan simpan, tak boleh pakai. Jadi saya pun baring dekat dalam camp, tent yang saya buat ni. Kemudian tengah baring dalam masa 1 jam tu, saya dengar ada orang beri salam. Assalamualaikum. Casey dengan jelas dalam hutan Casey, orang beri salam. Saya tak nak fikir bukan-bukan, saya pun terjawab, Waalaikumsalam. Siapa tu? Tak ada orang menyaut. Waalaikumsalam. Siapa tu? Sir, is that you? Ma'am, is that you? Tak ada orang jawab. Kemudian saya tanya lagi, siapa tu? Siti. Ya Allah, Kisi. Darah saya ni, saya baca pun saya meremang tak bidik berulu meremang tengah baring ni. Saya tanya berkali-kali siapa tu, kata Nadira tak jawab. Kali keberapa saya tanya, tiba-tiba dengar suara Siti. Saya daripada baring nak tidur ni terus terduduk. Jangan main-main lah Siti. Siti engkau Siti. Casey, waktu tu saya baca Al-Fatihah. Selepas baca Al-Fatihah, saya dah tak tahu nak baca surah apa. Oleh kerana terlampau takut, saya sampaikan baca doa makan, Casey. Saya tak bohong, saya dah baca setengah jalan. Ni dalam hati, ni kan doa makan aku baca. Sampai gitu sekali. Selepas tu, kalau saya nak give up, saya harus angkat torchlight dan lambai-lambai. Nanti instruktur nampak dari jauh, dia datang dekat camp dan dia akan bawa kita lah pergi ke dormitory dan kita gagal solo night itu. Solo night ni amat penting sangat-sangat sebab kita akan diberi sijil. Ini adalah camp latihan, jadi saya nak dapat yang terbaik. Saya terpaksa bertahan, Casey. Tengah baring, saya golek kiri golek kanan, tutup telinga saya, gunakan tangan ni tutup telinga, tak nak dengar apa-apa. Tetap Casey dengar dekat luar bunyi orang jalan, serik kaki. Dan akhirnya saya cuba sampailah saya terlelap Casey, tidur. Keesokan harinya saya berjumpa dengan Siti. Saya tanya dengan dia, semalam kau ada tak pergi dekat aku punya tent? Siti seperti yang saya jangkakan, dia kata tidak, dia dah masuk tidur. Kemudian saya kata,
Semalam kau tahu tak, ada orang beri salam tau. Bila aku tanya siapa, dia jawab Siti. Baik, Nisa berkongsi pengalaman. Katanya, Assalamualaikum KC dan juga para pendengar peminat rancangan MJ12. Saya pendengar setia Misteri Jam 12. Kalau KC tak on air, saya nampak gaya dengar YouTube KC. Saya Nisa dan saya nak berkongsi. Saya berasal daripada Alu Gajah, Melaka. Pengalaman yang diketengahkan oleh Nisa, satu peristiwa yang tak dapat dilupakan ketika beliau hamil anak yang pertama. Waktu tu suami saya kurang sihat, ya, dia demam. Jadi suami saya saya mendapat cuti untuk 2 hari cuti demam panas, dan saya ni suami tak benarkan tidur dengan dia sebilik sebab takut nanti saya berjangkit, ya. Saya berjangkit dengan suami yang demam panas, kemudian nanti akan juga menjejas kesihatan anak dalam kandungan. Maklumlah si anak yang pertama, kata Anissa. Jadi dalam waktu saya hamil, ini adalah pertama kali saya tidur. Walaupun suami dekat rumah, saya tidur berasingan dengan suami kerana tak nak berjangkit. Dalam rumah saya ni ada 3 bilik tidur, kata Anissa. 3 bilik tidur. 1 bilik tidur saya, 1 lagi bilik tidur insyaAllah kalau anak ni dilahirkan pada waktu itulah. Tapi Alhamdulillah sekarang anak saya dah besar pun. Kalau anak saya dilahirkan dengan selamat, ini biliknya lah. Dan seorang satu lagi ni bilik tetamu. Kalau mak saya datang, adik-beradik datang, kalau nak bermalam, itulah bilik. Saya tidur dalam bilik tetamu KC. Sebab bilik anak saya ni masih lagi dalam persiapan untuk direnovasi lah menjadi bilik kanak-kanak. Dan bilik tetamu ni ada katil, ya, ada katil, dan katil ni jenis katil single bed yang mana bawah tu lopong lah, boleh letak barang, tapi bawah tu memang tak ada barang lah. Dan katil single bed ni tidak ada cadar, dia menggunakan sarung tilam, katanya Nisa. Jadi suami dah tidur, saya pergi ke dapur. Pada malam tu tiba-tiba tekak ni nak terasa nak makan biskut lemak cecah dengan air Milo. Awak pergi cakap pula sekarang dah terbayang pula benda ni. Jadi saya pun selepas suami tidur tu, saya pun pergi dapur, ambil serbuk Milo, buat minuman panas tu kan. Kemudian duduk kejap kerusi tu, ambil biskut lemak tu, cecah makan, sampai 3 paket saya makan. Selepas habis, saya pergi ke bilik tidur tetamu lah, yang mana suami saya dalam bilik tidur, saya dalam bilik tidur tetamu. Saya pergi dekat bilik itu, ada katil, saya pun baring dekat atas tu. Kenapa KC saya tak tidur dalam bilik tidur saya dan suami tidur bilik tidur tetamu? Sebabnya suami saya kata jangan balik kerja tadi, bila dah ambil ubat DMC tu, suami terus tidur dekat katil ni. Jadi kalau nak tidur dalam bilik tidur saya, suami kata kena tukar semua cadar. Jadi terpaksalah saya pun kata tak naklah beralah, saya pun tidur dekat bilik tidur tetamu. Tengah baring malam tu susah nak tidur KC. Saya golek kiri, golek kanan, macam tak boleh tidur, nak lelapkan mata pun susah. Jadi saya keluarkan. Dulu ni ada sejenis majalah ni yang saya suka baca ni, antaranya adalah majalah kartun gila-gila. Lama ni majalah gila-gila zaman bila ni. Jadi tepi katil tu ada lampu kecil, saya buka lampu tu, saya pun buka lah majalah gila-gila, saya baca, ketawa sendiri, tengok-tengok komik tu lah, tengah baca, dan kemudian tiba-tiba saya rasa meremang bulu rumah saya. Meremang ke si. Kenapa tiba-tiba macam rasa tak sedar hati tau. Saya berhenti sekejap, saya istighfar beberapa kali, saya baca surah Al-Fatihah, saya tengok lagi majalah. Lepas majalah gila-gila, saya buka majalah Ujang, tengok, baca lagi, ketawa sendiri, sebabnya lucu lah. Dan sampai kan pada satu waktu, apabila saya tengah letak majalah tu dekat sebelah kanan saya ada meja ni, majalah tu yang bertingkat-tingkat tu terjatuh. Sebab terletak salah, jadi dia semakin lama semakin sengit, langgar sikit jatuh kisi terus atas lantai. Saya pun toleh. Bila toleh, betul-betul tepi katil guest room ni, bilik tetamu ni, ada almari pakaian. Almari pakaian dekat luar tu ada cermin. Saya tengok cermin, nampak refleksi kisi, refleksi bawah katil saya. Saya nampak ada orang tengah baring.
Bila dah ternampak katanya di sini, bila saya dah ternampak refleksi macam seperti ada susuk tubuh. Sebab bilik itu gelap, yang lampu menyala hanyalah lampu tepi katil ni, lampu untuk membaca. Jadi saya nampak ada susuk tubuh Kisi baring di bawah katil saya. Bila dah ternampak, saya cuba pejamkan mata buat seketika. Saya fikir yang baik-baik, saya tak nak lagi pandang. Kemudian Kisi, apabila saya cuba tak nak fikirkan dan tak nak pandang lagi, daripada bawah katil bunyi hentakan macam. Waktu tu, hamil ke tak hamil, saya terus melompat daripada katil, pergi dekat bilik suami tengah tidur, kejutkan suami. Suami marah, kan abang dah cakap jangan dekat dengan abang, nanti sakit. Kata, bang tolong bang, tolong bang. Kenapa? Dekat bilik ujung tu bang, ada orang bawa katil. Kata saya pada suami dengan nada yang sejujurnya saya memang tengah takut. Hah? Suami terperanjat. Suami kata, awak tunggu sini. Suami keluar, pergi bilik sebelah. Suami kata, tak ada orang yang. Apa dah cari? Ruang tamu, dapur, tingkap, pintu semua tutup. Awak nampak apa ni? Bang, sumpah bang, saya nampak ada orang baring bawa katil bang. Pendengar Misteri Jam 12, nak tak nak, suami tidur dalam bilik tetamu, saya tidur dalam bilik saya sendiri dengan lampu yang buka kuat. Saya suruh suami tidur bersama. Suami kata tak nak, nanti saya berjangkit. Suami sanggup Kisi. Tengah malam suami bangun, tukar cadar dekat katil dalam bilik kami supaya saya tidak berjangkit Kisi. Sumpah saya nampak ada susuk tubuh baring dekat bawah katil. Apa tujuan dia? Tunjukkan dirinya kepada saya. Hello, selamat tengah malam. Hello. Waalaikumsalam. Siapa bercakap tu? Saya gunakan nama samaran. Boleh. Siapa ni? Nama samaran siapa? Siti ke? Boleh Siti. Boleh Siti ya. Maaf ya. Jadi pengalaman anda tentang apa ni, silakan. Maaf Kisi, ada background disturbance tak? Sini okey, boleh. Tak ada apa-apa. Okey, good. Alright. Saya nak kongsi cerita kisah yang baru saya alami. Selama ni saya banyak gangguan. Setelah saya berkahwin, sehinggalah saya dapat rumah baru. Oh, gangguan yang kena ni anda ke atau rumah? Dalam rumah macam mana? Saya dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya saya tak tahu yang saya ada gangguan. Cuma ada orang yang banyak bantu saya. Kalau tidak keberatan gangguan ni, apa puncanya? Ada orang hantar ke atau ini adalah saka ke, macam mana ni? Bercampur aduk. Orang hantar ada. Orang saya dah terbuka, benda senang mengganggu, ada saka. Jadi yang baru ketara ni, sebenarnya dah lama ada satu orang ni suruh saya cari benda dalam bilik saya. Benda ni sudah ditanam dalam bilik saya. Jadi saya tidak pernah dapat benda ni. Tapi ibu saya minta tolong, berdoa supaya kami diberi petunjuk dan hidayah. Malaikat berupa manusia memberi jalan, membantu. Jadi orang yang datang, yang Allah yang datang rumah ni, saya mendapat keizinan suami. Tapi saya tidak terangkan apa yang jadi. Saya cuma cakap kita ada tetamu nak datang rumah hari raya dari jauh. So dia cakap okey. So bila selisihan jalan tu, tetamu kita dah sampai, dah datang rumah je, dah nampak segala barang. Selama ni ramai
yang datang, yang bantu saya antara ruqyah semua. Jadi yang baru ni dalam rumah saya ada 6 jembalang. 6 jembalang dalam rumah. Oh, banyak tu Rumah saya kalau lambat dah jadi pot. Jadi yang di dalam, di living room jembalang hitam. Di dapur hantu Cina yang lidah panjang. Bilik pertama saya yang saya simpan barang, cekak. Belakang pintu bilik mak saya, budak kecil. Dalam bilik saya ada seorang perempuan tua yang sudah berumur 600 hingga anggaran 600 hingga 700 tahun, dan satu kepala yang menjelir dari atas. Yang kepalanya dari atas pasal kerana rumah atas ni dah kosong 5 tahun. Ini pun ada cerita sendiri kat rumah atas ni. Jadi bila saya dapat tahu ni, bila orang yang nak membantu saya, dia kata dia akan seru, minta maaf, dia minta izin saya, dia seru semua datang dan dia bilang saya mana benda ni semua duduk. Jadi saya izinkan. Setelah itu dia tunjuk mana duduknya barang-barang ini. Keduanya dia membantu saya cari barang yang ditanam dalam bilik saya yang selama ni saya cari. Dengan mata kasarnya saya tak pernah nampak. Saya cari pun, saya godek bilik saya. Pasal saya ni OCD, suka kemas. Dari bilik dalam katil saya yang storage-nya tu berat, saya tak dapat korek. Jadi bila orang yang bantu saya ni dapat jumpa barang ni depan mata saya, syukur Alhamdulillah. Kejadian ni baru semalam. Jadi dalam benda yang saya jumpa tu adalah sampul. Dalamnya adalah tangkal hitam diikat dengan benang. Kita dapat buka benda tu. Saya dilarang untuk memegang. Di dalam tangkal tu ada ikatan akar kayu ubi dan jarum 3 batang. Dia ada 2 ikatan, lagi 1 ikatan pun akar kayu ubi dan 4 batang jarum. So bila saya bertanya apakah ini, setelah mereka dapat tahu ini adalah santau sihir untuk menyakitkan hingga saya mati. Yang saya pelik ni, saya dapat tahu orang ni pun tak jauh daripada saya. Dia orang nak putuskan saya dengan suami. Anda dah berapa lama berumah tangga ni? Baru 4 tahun. Berapa cahaya mata ada anda miliki? Tak ada. Itu salah satu sebab saya tidak. Orang kata saya tidak ada zuriat, belum ada rezeki. Ya, saya selalu cakap saya belum ada rezeki, tapi inilah punca-puncanya. Ikatan menyebabkan mereka tak nak saya ada zuriat, dan biar saya sakit sehingga maut. Sebenarnya saya dah jumpa Ustaz Fitras. Ustaz Fitras, saya sudah beruqyah sehingga saya dapat teman-teman dari masjid yang membantu saya. Dan akhirnya ni sekarang terbongkar dan saya dapat jumpa barangnya. Dan gambaran yang saya dapat macam gini, kalau tukar ubat ni macam-macam perantaraan. Ada yang baik, ada yang tak baik. Yang saya dapat alhamdulillah memberi saya petunjuk. Dan yang kalau tukar ubat tu, kalau dia boleh cakap siapa yang buat, bermakna dia tidak bagus. Tapi yang saya dapat ni semua dia cuma kasih gambaran.
semasa bila saya ada rumah atau tidak. Siapa yang dapat masuk bilik saya. Pasal saya tahu siapa tetamu saya semua. Dan benda ni tidak lama dalam rumah saya. Cuma saya sudah sakit satu persatu opportunist. Adik yang last ni kira memang nak hancurkan saya. So saya bercerai lah. Saya cakap, kalau tidak dapat cerai, matilah saya. Dia nak hancurkan hidup saya. Jadi kesimpulannya ni, saya tidak pernah dengki dengan manusia. Saya nak kau sendiri. Saya bila dapat tahu orang ni adalah saya dapat agak siapa orang ni, saya kesal, kecewa. Jadi sekarang ni anda masih lagi berikhtiar untuk cuba hentikan apa jua gangguan yang anda hadapi lah. Itu kisah. Saya ada videonya, saya ada gambarnya semua. Pasal hamba Allah yang bantu saya ni orangnya tidak bersembunyi. Dia memberi saya keizinan. Kalau saya dalam perubatan semalam, dia kata kalau nak ambil video, ambil lah. Saya dapat semuanya. Ada waktu-waktu yang macam anda tiba-tiba tak sedarkan diri, anda macam dirasuk, mengilai dalam rumah. Ada pernah diceritakan oleh suami atau pakar? Saya nazar atas katil. Tapi suami tidak pedulikan. Malah kami berdua kalau keluar di luar rumah, biasa macam sahabat, best friends. Sampai di depan rumah, masuk rumah, kita gaduh. Gaduhnya saya akan jadi macam sikit saya marah dan jin yang mengganggu ni dia take control of me. Take control of me. Dalam rumah ni jangan cakap saya dengar macam-macam, tapi yang dengar semua saya, yang gangguan semua saya. Dalam rumah ni cuma yang bantu banyak solat zikir ibu saya yang banyak membantu kami. Kalau tak memang dalam kita musnah. Banyak pakar yang bantu kami ni. Dia cakap alhamdulillah ibu awak ni orangnya tidak tinggal zikir dia dan solatnya tu. Itu membantu kami. Jadi apa gangguan pun saya Jembalang ni kalau kat dapur saya tengah cuci piring mangkuk sentiasa ada. Tapi alhamdulillah apakah yang bantu kita pun dapat halau. Cuma yang saya baru dapat tahu ni orang nak aniaya saya, orang terdekat. Yang saya kecewa sangat. Jadi kita di sini pendengar-pendengar Ria, dengar rintihan hati anda ni. Kita pun tidak tahu sedalam mana situasi anda. Kita mendoakanlah pendengar-pendengar Ria, kalau nanti sekejap lagi kan nak solat Jumaat tu, boleh doakan teman kita ni semoga diringankan, dibebaskan daripada segala apa yang anda alami. Ya, terima kasih Siti ya. Terima kasih. Terima kasih Siti. Kembali. Boleh off sebentar ya. Baik saudara, ini kita berkongsi kisah pertama. Kak Farida berkongsi pengalaman. Katanya di sini kejadian berlaku dalam rumah saya. Saya tinggal di kawasan Bukit Batok. Peristiwa ni mula-mula saya ingatkan ini adalah hanya satu persinggahan. Sebab saya pernah ternampak dekat balkoni rumah saya ada kain putih Kisi. Kain putih itu terbang Kisi daripada balkoni rumah. Sebabnya balkoni rumah ni setiap malam sebelum tidur saya akan tutup pintu balkoni, pintu sliding door kaca tu, kemudian saya akan tarik langsir. Dan kadang-kadang langsir ni kita tarik ni dia tak tutup habis. Jadi dekat tengah-tengah tu nampak sedikitlah celah. Boleh nampak balkoni veranda rumah saya. Jadi waktu tu sebelum tidur saya akan pastikan, kata Kak Farida, saya akan pergi dekat ruang tamu ya, TV tu matikan plug. Ini adalah satu tabiat yang saya akan buat dari saya belum kahwin sampai dah ada anak Kisi. Jadi saya keluar daripada bilik tu, saya periksalah dekat lampu dapur. Budak-budak ni kadang-kadang pergi dapur tak nak tutup lampu, kadang-kadang toilet pun tak tutup lampu, dan saya akan marah. Jadi saya sendiri akan bangun, pastikan semua dah tutup, barulah saya masuk bilik untuk tidur.
Jadi kata Kak Farida, bila saya keluar daripada bilik tidur, saya jalan dekat koridor menghala ke ruang tamu. Saya tengok lampu ruang tamu tutup, saya tengok dapur semua dah okey. Saya pun toleh tengok dekat balcony veranda rumah. Saya terperanjat langsir semua dah tutup, cuma dekat celah tu tak tutup rapat. Dekat depan, betul-betul depan tengah-tengah pembukaan tu yang tak tutup rapat langsir, yang mana pintu kaca tu boleh nampak veranda rumah saya, ada kain putih kain putih. Ingatkan, saya pada mulanya ingatkan itu adalah kain saya lah. Dia lupa nak angkat ke. Tapi saya tidak pernah jemur apa jua pakaian dekat balcony rumah. Tidak pernah. Jadi ini mesti suami atau anak-anak saya. Saya pun pergi menghala ke arah balcony. Tengah jalan-jalan, tiba-tiba nampak kain putih itu tiba-tiba zup, terbang depan mata saya. Walaupun tak nampak jelas, sebab hanya pembukaan untuk saya lihat balcony tu agak kecil, tapi saya nampak kain tu tiba-tiba terbang dan barulah nampak balcony bahagian hujung. Saya terperanjat, tetapi tetap saya teruskan. Ya, saya buka veranda tu, pintunya, saya tengok dekat luar, memang tak ada apa-apa, dan saya yakin saya nampak tadi kain putih. Dan saya ingatkan pada waktu itu hanyalah mungkin satu persinggahan makhluk yang dekat luar ni. Kemungkinannya kita pun tahu, harus aku dalam dunia ni, kata Kak Farida, kita dalam dunia ni hidup bukan seorang diri. Maksudnya kita duduk dalam dunia ni bercampur gaul dengan makhluk-makhluk yang kita sendiri tak boleh lihat dengan mata. Kadang-kadang bila nasib tu ada rezeki, ternampaklah benda-benda ni. Jadi pendengar Ria 897, itu kali pertama saya okey, rasanya persinggahan. Beberapa malam kemudian, saya balik kerja, Casey. Saya ada kerja part time. Jadi bila ada kerja, syarikat saya akan call lah. Lagi 2 hari, 3 hari dia akan call. Dia kata, Farida, can you work morning shift? Can you work afternoon shift? Can you work night shift? Dia akan tanya saya. Dan saya cakap kalau boleh, saya akan buat. Jadi sebelum buat tu pun saya akan telefon suami minta izin. Suami kata okey, baru saya kerja. Jadi waktu tu, dipendekkan cerita, 3 hari kemudian tu, waktu malam, suami tidur, anak saya 2 orang dah tidur dalam bilik masing-masing. Saya balik rumah daripada kerja 11:30 malam, semua dah tidur. Ruang tamu gelap seperti mana yang saya inginkan. Saya pun buka pintu, saya beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua dah tidur isi. Masuk dalam rumah, tengah buka kasut, saya ternampak dekat ruang tamu, menghala ke arah koridor bilik, saya nampak ada perempuan tengah jalan rambut panjang. Masalahnya saya ada 2 anak, tetapi anak lelaki Casey. Anak lelaki. Bila saya nampak perempuan rambut panjang tengah jalan, saya dah fikir bukan-bukan Casey. Maaf cakap dalam rumah saya 3 lelaki, suami dengan 2 anak lelaki. Yang perempuan tu datang dari mana? Saya bukan takut, saya terus jadi marah. Saya buka lampu, saya letak beg tepi, jalan nak marah ni. Jalan pergi bilik anak, buka pintu. Tengok anak saya seorang tengah tidur, bilik sebelah juga tengah tidur. Dalam bilik tak ada orang. Tengok belakang pintu tak ada orang. Takkan suami aku? Saya pergi bilik, buka pintu, suami tengah tidur. Tak ada orang Casey. Masuk bilik, dalam bilik tidur saya ada toilet. Buka pintu tandas, tak ada orang. Tapi aku nampak perempuan. Siapa tu? Pendengar Ria 897. Dekat dalam bilik, saya berhenti sejenak, saya tarik nafas, saya istighfar berkali-kali. Istighfar. Dan kemudian saya rasa bersyukur sebab bukan anak saya, bukan suami saya yang bawa balik perempuan. Daripada rasa marah bertukar menjadi takut. Beg dekat luar Casey. Belum, tadi bila marah kan beg saya letak kat tepi. Saya beranikan diri, keluar dari bilik, jalan dekat koridor, menghala ke ruang tamu, ambil beg Casey. Jalan pergi ke bilik, rasa meremang bulu rumah, kata Kak Farida. Kemudian letak beg saya dekat dalam bilik, ambil tualah nak mandi, masuk toilet, tutup pintu. Tengah nak mandi ni, tok 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 tok, bunyi orang ketuk macam. Saya ingatkan suami. Kejap bang. Saya buka pintu, tengok dekat luar, suami tengah tidur. Saya sambung mandi. Habis mandi, tidur.
Besok malam lebih teruk, Casey. Waktu tu saya sedang baring dekat atas katil. Suami saya pula kerja shift malam. Anak saya 2 lelaki dah tidur. Tengah baring, pintu bilik saya buka tak tutup. Baring sambil tengok handphone, tengah scroll tengok handphone. 2 kali saya perasan ada orang jenguk. Bila saya tengok, orang tu pun lesak. Dia mungkin sembunyi dekat di balik tembok pintu bilik saya. 2 kali tengok, 2 kali saya tak nampak. Kali ketiga, Casey, saya tengok handphone, kemudian saya turunkan handphone tu daripada penglihatan saya. Dia tak lari. Saya nampak ada orang tengah dalam posisi tengah pegang door frame saya dan menjenguk. Wah, seram ni. Dia menjenguk, kemudian bila saya bertentangan mata dengan dia, matanya putih semua. Saya pun panggil anak saya, Amran! Zaki, Amran! Saya panggil kedua-dua anak saya, Zaki dan Amran. Saya pergi, Amran, Zaki, Amran, Zaki. Akhirnya mereka bangun. Pergi ke bilik, buka lampu, tanya, Mama, kenapa? Amran, Zaki, duduk sini kejap. Temankan Mama, kata saya pada anak. Casey, selepas itu, saya masak dekat rumah ni jarang-jarang. Sebabnya saya bekerja, kadang-kala ada kerja part time saya panggil. Kalau saya ada di rumah, saya akan masak untuk suami dan anak-anak. Beberapa kali masak nasi, Casey. Pukul 8 pagi saya masak nasi. Tengah hari nasi saya dah basi. Pelik kan? Dalam rumah, dengar, Casey, bunyi telapak kaki orang lari-lari pakai gelang kaki yang ada loceng. Saya, dengan informasi yang saya ada, saya tanya kepada seorang pakcik di tempat kerja. Pakcik ni orang lama, Casey, dia mesti tahu. Saya pun ceritakan, pakcik, dalam rumah saya nampak ni, kain putih orang jenguk, bunyi telapak kaki orang lari, nasi saya. Sebelum sempat habis, katanya, rumah engkau ada Pontianak ni. Apa, cik? Dari apa engkau bilang aku, ini adalah ciri-ciri tanda-tanda Pontianak. Saya terdiam. Apa saya boleh buat, cik? Kau beritahu suami. Cakap dengan suami engkau nak panggil orang datang tengokkan rumah. Sebab aku pun tak pasti apa kat dalam rumah engkau. Tapi daripada apa kau cerita, Pontianak. Saya balik beritahu suami. Suami, awak ni suka sangat lah fikir bukan-bukan. Tak ada apa-apa lah, kita duduk rumah ni dah berapa tahun. Daripada budak-budak kecil tu sekarang dah besar, mana ada apa-apa. Suami saya cakap macam tu. Kalau fikir logik memanglah tak ada apa-apa. Akan tetapi, macam orang memandu kereta, 10 tahun memandu tak ada aksiden, tak pernah aksiden, bukan bermakna orang tu tak boleh kena aksiden. Saya cakap pada suami, suami tetap membantah, kata tak ada apa-apa. Sampaikan keadaan semakin teruk, semakin teruk. Saya yang seorang kena ganggu, Casey. Anak saya tak pernah nampak, suami saya tak pernah nampak, saya seorang yang nampak. Nampak perempuan dalam rumah tengah menyangkung bawah meja makan. Casey pernah nampak? Saya balik kerja part time, buka pintu, nampak ada bawah meja makan, Casey, perempuan tengah menyangkung berpeluk tubuh. Saya terhenti seketika, buka lampu, dia hilang. Jadi saya pelajari daripada pakcik ni, kata kalau boleh dalam rumah jangan gelap sangat. Bukalah lampu dapur ke ruang tamu, jangan gelap. Saya buat. Bila saya mula buka lampu, benda tu tidak lagi muncul, tetapi tetap ada perasaan seperti orang sedang memerhatikan saya. Sekian, terima kasih. Selamat tengah malam dari Kak Farida di Bukit Batok. Baik saudara, kita teruskan kisah berlaku di
Genting Highland, lebih tepat lagi pekarangan kawasan sebuah kondominium yang dikefahamkan sudah pun terbengkalai. Sekarang saya tak pasti apakah apa yang terjadi dengan kondominium di Genting Highland, dikenali sebagai Amber Court. Jadi dua orang sahabat ini kiriman daripada Saiful dan juga temannya Faizal. Mereka berdua ni menaiki kereta pergi ke Genting Highland Amber Court, katanya Amber Apartment, untuk mengambil drone footage. Waktu tu kami sampai dekat kawasan tu sekitar jam 6 lah, hampir pukul 6 petang. Jadi saya nak ambil drone footage ni ketika matahari terbenam, ya. Jadi kita sampai lebih awal lebih baik lah, sampai awal, cuaca baik, tidak hujan, awan nampak memang cerah. Jadi saya dengan teman saya pun cuba buat test footage lah sebelum kita rakamkan waktu dipanggil di golden hour. Golden hour ni adalah waktu matahari kalau nak terbenam, dia akan memancarkan cahaya warna oranye yang cantik. Kalau nasib baik, kadang-kadang boleh nampak warna kebiru-biruan sedikit pada langit. Itu dipanggil golden hour. Jadi saya mengambil drone footage dengan kawan saya lah, yang saya minta tolong temankan. Jadi dah sampai, kita buat test footage sekejap, kita tengok drone okey semua, working good. Kita tunggu waktunya, ya, bila matahari nak dekat terbenam. Jadi selepas setup semua, campur kamera dan sebagainya, makan masa lebih kurang dalam 20 minit lah. Dan kemudian kita duduk lagi 20 minit 20 minit, kita duduk lagi 20 minit untuk tunggu waktu lah matahari nak terbenam tu, dengan teman saya. Akhirnya matahari dah mula nampaklah turun perlahan. Kita pun mula buat beberapa rakaman lah. Kalau tak silap saya, dalam 10 atau 12 rakaman drone shot kata di sini, tengah buat lagi, ambil lagi different angle. Akhirnya dah dapat, kita pun nak simpan drone tu lah. Apa yang berlaku, teman saya dengan saya ni, kita pun keluarkan memory card daripada drone tu dan masukkan dalam bag duit teman saya, yang mana dia akan copy ke rumahnya dan akan tolong edit lah. Jadi selepas berbuat demikian, teman saya pun dengan saya kata, kau tengok dalam ni. Baru kita dah beri tumpuan kepada dalam kawasan Amber Court ni. Kita berada dekat luar, kita tak masuk dalam sebab sejujurnya kita takut. Jadi kata Saiful, bila berada dekat luar, waktu tu dah gelap dah, dah gelap dah. Amber Court ni pula memang dah tak ada orang tinggal dan memang gelap, lampu pun tak ada. Jadi saya dengan teman saya tengok, seram lah. Alangkah terperanjatnya, saya nampak, tapi saya tak tahu bagaimana nak beritahu kawan saya ni yang saya ternampak sesuatu. Kan orang tua kata, kalau nampak sesuatu jangan tegur, kita buat bodoh. Jadi saya ternampak dekat salah satu level Amber Court yang dah kosong, terbengkalai, ada orang tengah berdiri dekat koridor. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Saya cakap dengan kawan saya, kau tengok ni mesti ada orang tinggal kat dalam kan. Kawan saya tengok, kau ni merepek lah, mana ada orang. Kau tengok lah ni, macam ni orang tinggal. Kalau ada pun penari dadah, kata kawan saya kepada saya. Saya diam lagi. Tapi saya nampak nampak susuk tubuh orang tengah berdiri di salah sebuah level. Saya tak kira tingkat berapa, tapi saya nampak dengan jelas pada malam tu. Saya tanya lagi, ya ke tak ada orang tinggal? Macam ada orang tinggal ya, mestilah ada lah ni. Teman saya katanya, teman saya marah saya, kau beria-ia sangat cakap ni ada orang tinggal pasal. Saya pun kata jom lah. Bila saya kata jom dengan teman saya, kita pun nak pusing masuk ke dalam kenderaan. Kita dengar bunyi ni, saya dengar, teman saya dengar, sebab saya tahu dia dengar. Dia toleh tengok saya, dia beliakkan mata dan terus dia berlari menuju ke arah kereta. Dah pusing tu nak jalan menuju ke arah kenderaan, tiba-tiba dengar bunyi ini. Bunyi ini jauh sangat, tapi kita tahu kita dengar bunyi ini. Bayangkan, saya nampak dengan jelas, tiba-tiba dengar bunyi hilayan dari jauh. Hilayan bunyi dari jauh. Dan kata Saiful, saya faham
kalau kita dengar bunyi sesuatu jauh, nak berkaitan dengan benda-benda misteri ni, benda tu sebenarnya dekat. Kita dengar bunyi jauh Casey. Masuk dalam kereta, kawan saya memandulah. Dia memandu Myvi. Masuk dalam Myvi, tutup pintu, hidupkan enjin. Enjin tak boleh hidup Casey. Ya Allah, kenapa dalam banyak waktu saya pernah naik kereta kawan saya berkali-kali, tak pernah keretanya tak boleh start. Cuba. Akhirnya selepas beberapa percubaan, barulah boleh. Kita terus memandu turun ke bawah. Saya kata pada teman saya, Faizal, aku tahu kau dengan aku tengah takut, tapi aku rasa kau jangan bawa laju-laju sebab ini adalah motif makhluk setan. Dia gunakan perkataan yang keras Katanya kita tahu makhluk setan Tullah. Betul lah. Ni keras perkataan tak disebut agak-agak apa yang disebut Nak kita aksiden, nak kita kemalangan, nak kita terbabas. Teman saya kata, kau jangan cakap bukan-bukan lah. Aku cuma nasihatkan kau. Memang Casey, teman saya selepas tu pandu punyalah laju turun bukit dekat Genting Highland. Casey rasa jalan tu besar, banyak sangat seliku. Saya nasihatkan dia, baru dapat lihat dia turunkan kelajuan kenderaan. Dan saya tahu kalau kita berterusan, nampak gayanya kereta kita akan menghadapi kemalangan. Hello, selamat tengah malam. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Nama saya Muhammad. Saya ingin cakap selamat pagi lah kepada semua pendengar tengah KP sekali lah. Terima kasih Muhammad. Muhammad ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okey, ini pengalaman saya ni sebenarnya Grab driver. Okey. Habis tu ini pengalaman dalam 2-3 minggu lepas lah. Apa yang terjadi, ini bukan masa tengah malam, tapi ini selepas maghrib. Okey, ada satu kali tu saya, kalau ikutkan saya baru hantar saya baru keluar masjid, saya punggul. Terus lepas sembahyang maghrib, terus saya dapat satu order ni lah. Satu order ni perempuan Cina, so saya pergi ambil dia. Tapi selalunya kan macam passenger kan, kalau dia naik kan dia selalu duduk belakang. Tapi saya dah sampai location dia, perempuan Cina ni yang saya ambil, dia buka pintu belakang. Alih-alih dia tutup balik, dia duduk depan. Terus saya cuma cakap, okey, Miss nak pergi ke this location. Dia cakap okey. Terus saya bergerak je lah. Panjang jalan tu, dah makin dekat dengan location dia, perempuan Cina ni kita tanya, sorry you're sending me straight to my place Dia said, yalah Miss. Apa? Oh, because I thought, pasal kan kita kalau Grab kan ada this Grab share kan, boleh kongsi dengan penumpang lain. Tapi yang masalahnya ni, dia bukan on Grab share, and the order yang saya hantar ni bukan Grab share. Tapi yang perempuan Cina ni, dia cakap pasal apa, dia cakap, oh, so am I the only one? Yalah, you're the only one. Oh, pasal dia duduk belakang, dia nak duduk belakang, dia buka pintu, dia nampak ada seorang wanita tengah duduk. So sepanjang jalan tu saya cakap dengan dia lah, Miss, I think you're imagining lah. Terus dia pun muka dah pucat. Dia cakap, I think so too lah. So saya hantar dia sampai Choa Chu Kang. Dia cakap, are you sure you want to drive? Saya cakap, yalah, drop you off there, just drive lah. Terus dia cakap, pasal dia dah keluar kereta. Terus dia ketuk, saya nak gerak, dia ketuk saya tingkap. Dia cakap, I think you have to come out. Dia buka mak. Dia cakap okey lah, dia kata keluar. Pasal dia pun dekat dengan kopitiam. Dia cakap, I think you don't drive, I think you go and stay at the kopitiam lah. So daripada saya pak kereta saya pun fikir pun okey lah, saya pun nak lihat sekejap kan. Terus saya tengah dekat kopitiam tu, saya tengah duduk, alih-alih ada satu, pasal daripada saya punya angle, saya boleh nampak kereta saya lah. Habis macam mana pun kat situ ada a few group apek-apek yang tengah mabuk lah dengan minum tu. Terus one of these apek pergi tegur saya, cakap, you Grab car driver lah, that one your car lah. How come you never let your passenger come out? Right? Terus saya cakap, apek dia tak ada orang lah. Dia cakap, you sure pasal apa dia cakap, daripada dia duduk, daripada tadi lagi kan saya tengah pergi bertanya kereta kan,
dia cakap itu nampak memang satu perempuan tu belakang sebab yang directly behind the front passenger seat lah. Terus saya macam okay, saya istighfar banyak-banyak. Saya cakap pasal saya tinggal daerah east side lah, macam mana pun saya nak kena balik east side kan. So saya istighfar, saya cakap okay, saya niat tak pergi apa-apa, saya nak balik dalam kereta. Masuk kereta nak balik rumah lah, saya dah tak jadi nak drive lagi tau. Sepanjang jalan, demi Tuhan Casey, sepanjang jalan kat PIE tu, a few times mata saya macam dikaburkan tu. A few times mata saya dikaburkan, and then sepanjang jalan kan, sampai ke rumah saya, kereta ni bergegar macam ibarat orang guyung hayangkan kereta kat dalam. Padahal itu tengah peak period, tengah nak balik ke east side. Habis tu saya pun dah rasa tak berhati kan. Saya terpaksa stop a few times kan. Sampaikan orang rumah saya kat pun, mintakan dia temankan saya all the way sampai saya balik. Itu je lah ceritanya kes ni. Wah, cabaran juga ni Ni anda masih lagi memandu lah sekarang ni? Oh yes, sekarang saya tengah memandu. Tu salah nak tekan, nak kena kuat sikit lah. Nak kena je. Bukan senang Semoga dipermudahkan urusan abang ya. Terima kasih Cik Muhammad InsyaAllah. Terima kasih. Itu adalah pengalaman Cik Muhammad. Ada orang kata penumpang cakap dekat depan ada orang kan. Jeng jeng jeng. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello. Siapa bercakap tu? Sini Syarifah. Puan Syarifah, panggilan dari mana Puan? Dari Jalan Yunos. Ada pengalaman misteri, silakan Puan Syarifah. Terima kasih. Sama-sama. Nah, Umi dah masuk lah. Ini berlaku bila Puan Syarifah? Pengalamannya. Puan Syarifah, hello. Puan Syarifah, hello. Siapa ni? Cik Minan apa? Ada apa Cik Minan? Tanya apa? Apa Cik Minan? Ada kisah pengalaman tak? Cik Mina, Cik Mina tak pengalaman untuk kisah misteri jam 12 ya. Terima kasih Cik Mina. Ini saya pelik ni. Tadi yang call makcik lain. Macam mana Cik Mina ni boleh masuk pula? Awak saksi tadi dengar suara. Dia kata, nah dah siap nah. Kan ada dengar tadi kan? Cik apa tadi yang first call tu? Makcik yang first call, yang suara jelas tu. Okey cik, silakan dengan kisah. Tiba-tiba dengar, nah dah siap nah, dah call nah. Hello, siapa tu? Silakan dengan kisahnya. Apa cerita pula ni